Soalan 7. Okey. Raja 4 menunjukkan satu acuan kek yang berbentuk silinder dan Raja 5 menunjukkan acuan kek tersebut diisi dengan adunan kek belum dibakar. Okey, ini belum dibakar. Tinggi acuan kek ialah H cm dan diameter ialah 24 cm. Ini tinggi acuan. Adunan kek mempunyai ketinggian 3 cm. Okey, before kita masak. Okey, sebelum dibakar. Alright, so A. Given the height of the cake mixture increases at a constant rate of 1/720 when baked at the temporary 180 degrees darjah Celsius, okay? And then find the rate of change of the volume of the cake mixture. Okay, so sekarang kita nak cari rate of volume. Kalau rate of volume, that mean, okay, cikgu keluarkan dulu. Our radius is 12. So, untuk silinder, our volume formula is pi r square H. Okay, sebab kita menggunakan volume, kita kena keluarkan formula volume. And then the height. Okay, this is rate of height. That means kalau rate of height, dH dt. Okay, cikgu keluarkan. So, we have to find the rate change of volume. That means dV dt. Okay, cikgu keluarkan. So, ini yang kita nak cari. Keluarkan semua maklumat, baru kita boleh keluarkan kita punya petua berantai lah. dV dt nak cari, dV duduk atas, dt duduk bawah. So, siapa yang duduk di sini adalah kita berdasarkan maklumat apa yang kita dapat kat sini. So, dt dekat bawah, so atas ni adalah dH. That means sini dH, okay, dan sini pun dH. Selesai. So, baru kita tahu dH dt dah ada nilai, kita kena cari dV dH. So, we have already get the formula volume V. So, kita cari dulu dV dH. Alright. Okay. Cikgu dapat 144 pi kan? Okay, macam mana dapat dia? Cikgu tunjuk. Okay, macam ni. Okay, kita ada V, pi r square H. So, dV dH adalah pi r square. So, disebabkan kita dah tahu R kita 12. Cikgu substitute 12 and then cikgu dapat 144 pi. Sebab tu lah replace kat sini 144 pi. Kita timeskan di HDT. Jadi kita akan dapat 1/5 pi ZAS. Okey, diberi kek yang telah dibakar mencapai tinggi HCM. Kek tersebut dikeluarkan daripada acuan untuk disejukkan. Okey, selepas masa tertentu didapati kek berubah menjadi H. Okey, maksudnya ketinggiannya berubah, kurang. Dia berubah ni, daripada H tu dia kurang, dia tolak 0.001. Okey, itu dia punya ni lah. Dia punya ketinggian yang baru lah. Okey, so perubahan kecil tinggi kek ialah, okey, ini perubahan kecil kek. Tinggi dia. Okey, apa yang perlu kita buat? Kita nak cari H. Alright, ini adalah antara maklumat yang penting. Okey, so daripada sini kita tahu H adalah ketinggian lama, ketinggian baru adalah ni, new value. Okey, kita kena tolakkan dia kan. Okey, so percentage of change adalah, okey, new value tu dia punya difference. Okey, dia punya difference tu, okey, kita bahagikan dengan all darab 100. Okey, dia dah bagi dah, dia punya percentage adalah negative 0.015%. Cikgu ganti kat sini percentage, ingat dia punya different value of H tu kita bahagikan all. So dekat sini. So kita darab, okey, kita divide, okey, kita dapat. Alright, so begitulah ya, kita cari perbezaannya, negative 0.01 over dengan yang all, itulah percentage perubahan dia. Okey, dapat H sama dengan 8 ZAS. Okey, isi padu. Okey, volume after the cake is cooled for the period of time. Okey, isi padu selepas kek disejukkan pada masa yang tertentu. So, ini formula kita. Okey, kita dah tahu bila dah disejukkan, kita punya H tu kan berkurang tadi. Okey, so kita masukkanlah. Kita punya H tadi 12. 8 adalah kita punya ketinggian. Okey. Alright, yang kita dapat jawapan tadi. Terus, seterusnya. Okey, kita nak cari isi padu kan. Lepas tu, ini adalah kita punya V. Okey, so delta V, perubahan volume adalah dV dH darab perubahan H. Okey, so dV dH yang kita dapat tadi, perubahan H adalah
negatif 0.01. Okey, jadi kita darab. Okey, ini adalah delta V. Okey, so sekarang kita nak cari V yang baru. Okey, kalau V yang baru berarti V original tambahkan dengan perubahan V. Okey, V original yang ini asalnya tadi. Okey, kita replacekan delta V yang kita baru cari tadi. Zas. Okey, so kita akan dapat inilah V yang baru kita.